Hombankan udang pais. Jadi Wak, cerita pagi ni kita nak buat udang pais Wak ya. Ini udangnya Wak. Sebelum kita buat udang pais Wak, nak ambil daun pisang lagi Wak. Hombankan daun pisang ni Wak. Jadi Wak, kita sayat-sayat dulu daun pisang ni. Sudah siap kita lah sayat-sayat, baru kita layu Wak pakai api sana tu Wak. Hombankan udang. Hombankan udang lagi Wak. Hombankan garam. Hombankan daun kunyit, hombankan halia. Hombankan melokot sagu. Ini melokot sagu Wak, nama dia ni Wak. Tambah lagi Wak selapis, dia tak bocor. Hantam cocok buritnya Wak, depan belakang. Hombankan udang pais. Dan di sini kita tengok udang pais kita sudah masak. Gila. Menyala Wak ai. Gila-gila Wak, belinyang. Sedap ni Wak. Hombankan lada. Gila Wak. Menyala Wak ai. Campak pula Wak. Korek-korek dia Wak, melokot sagu yang lekat pada daun pisang ni. Paling sedap ni Wak, paling suka aku Wak.